Salam sejahtera semua. Okey, bertemu lagi di video yang terakhir, tutorial membuat website. Okey, video yang terakhir ni saya nak kongsikan beberapa kesilapan dan juga pengetahuan tentang URL setelah kita upload file kita ke tapak domain. Pertama, saya nak cerita pasal kesilapan-kesilapan yang biasa dilakukan ketika kita mengupload file. Pertama, kadang-kadang kita silap, kita upload tapi tak ada perubahan, ataupun contohnya sekarang kita kita dah siap file ni dan kita dah upload tadi. Kemudian kita kata kita nak tambah satu gambar di sini, ataupun kita nak tambah teks tulisan yang baru di sini, something lah kita nak tambah. Dan kita terus pergi ke FileZilla dan kita upload je file ni balik ke sini. Tetapi bila kita check di browser, tidak ada perubahan. Kenapa? Pertama, kita tidak save file ni dahulu. Itu kesilapan yang biasa dilakukan. Jadi pastikan ia tidak berlaku. Yang kedua, tidak refresh di FileZilla. Okey. Kata kita dah buat perubahan, kita save. Kita pergi FileZilla untuk upload. Kita terus upload. Kadang-kadang file ni file yang lama, jadi dia tidak di-refresh kan. Jadi kita kena refresh ataupun kita tekan F5. Bila kita tekan F5, dia akan refresh. Nampak di sini dia akan refresh. Tunggu sebentar. Dia akan kembali ke directory listing successful kembali. Okey, kita tengok directory listing successful, baru kita upload semula, baru ada perubahan. Itu kesilapan yang kedua biasa dilakukan. Jadi hati-hati. Ketiga, domain ataupun public HTML tidak duduk di remote site. Maksudnya, sewaktu kita connect FileZilla, mula-mula kita nak upload file, kita connect, quick connect ataupun kita gunakan di sini site manager ni. Tapi kita terus upload saja. Kita tidak klik tanda campur di sini. Kita tidak klik tanda campur ni dan kita tidak klik public HTML ni. Dia tidak duduk di remote site. Kita terus upload. Mungkin itu juga berlaku. Kemudian upload salah folder. Maksudnya kita upload file. Contohnya kita nak dapatkan satu URL. Kata kita tambah gambar yang baru. Okey, saya tunjukkan satu contoh. Katakan kat sini saya tambah satu gambar di sini. Okey, kita masukkan satu gambar dahulu ke dalam folder images kita. Okey, ni folder images kita. Katakan saya nak letak satu gambar yang baru. Katakan saya nak gambar okey, gambar yang lain. Katakan gambar di sini. Okey, katakan gambar ni saya masukkan dalam folder images belajar website ni. Saya masukkan di sini. Okey, satu gambar dah masuk dalam folder images folder images di dalam folder belajar website dah masuk. Kemudian saya masukkan gambar di sini. Jadi ingat, step dia mesti masukkan gambar dalam folder images dahulu. Choose file. Ambil dalam folder images di dalam belajar website ni, open. Okay, size dia berapa? 268. Ketinggian dia 246. Sini dah tinggi jadi. Kita kena buang constraint di 246. Okay, do not use alternate text. Oh, silap. Berapa? 246. So, gambar ni dah masuk dalam ni kan. Kita save. Kemudian kita pergi kat FileZilla, kita refresh ataupun F5. Okey, kalau kata gambar tu dah tambah kan, takkan kita nak upload balik gambar yang sedia ada. Semua file ni kita upload sini. Jadi dia agak melambat lah kalau gambar kita dah beratus. Memang masalah. Jadi kita tak perlu upload semua. Kita hanya buka file, folder tu. Jadi ini gambar yang tadi yang kita tambah tadi. Work from home ni, JPEG ni. Jadi kita pergi ke sebelah kita punya server. Kita cari folder images. Cari folder images. Okey, ni folder dia. Kita buka di sini. Nampak kan? Di sini folder. Di atas ni ada folder images Dan kita hanya upload saja.
Itu maksud dia. Jadi link gambar tadi tu akan duduk dalam folder images di dalam server kita. Kadang-kadang kita upload file, lepas tu kita kena upload file dia punya file utama dia. Right click, jangan upload terus. Pastikan kalau kita upload sini, dia akan duduk di dalam images lah. Jadi kita kena kembali kepada public HTML. Baru kita upload file kita ni kembali. Ni override lah. Okey. Baru kita pergi ke browser, nanti dia betul kadang-kadang kita upload file yang belajar website ni dalam folder images. Memang dia takkan keluar lah nanti. Sebab link dia dah salah. Jadi kalau kita check di browser sekarang. Okey, kita check kan website pertama saya tadi. Nampak gambar dia dah keluar. Kalau kita, kadang-kadang kita tersilap tadi berlaku bila kita dah masuk sini folder images. Kita buka folder images dan kita upload file ni dalam folder images, dia salah. Okey, jadi itu saja kesilapan-kesilapan yang biasa dilakukan. Okey, yang terakhir tentang index file. Ini karakter yang istimewa. Contohnya ni adalah contohnya sekarang folder yang kita buat tadi tu, file ni nama dia kursuswebsite.net/website pertama saya. Okey, kalau kita nak nak pendekkan saja kita punya domain, kita nak letak dia sebagai kursuswebsite.net saja. Sebenarnya kita ada pilihan, iaitu kita boleh letakkan namanya sebagai index.html. Index.html ni adalah file utama yang mana kalau kita nak tulis boleh, ataupun kita tak nak tulis pun boleh. Jadi ini hanya untuk satu file saja. Kalau macam ini, saya buat kursuswebsite.net ni adalah file dia adalah index.html. Jadi kita punya biasanya index.html ni digunakan untuk file home ataupun utama lah dalam file kita. Jadi dia merupakan file utama, muka depan. Bila orang type je nama domain kita, tak perlu ada dot apa belakang ni, dia akan panggil index.html. Okey, itu saja. Jadi saya harap anda dapat berusaha belajar mengulang kaji setiap hari dan try and error. Cuba lakukan belajarlah lagi. Banyak di internet tu, hanya pergi search saja di Google ataupun di YouTube. Anda boleh type how to create a website. Anda boleh belajar macam mana nak mencantikkan website. Mungkin satu hari nanti kalau anda nak mencantikkan website anda dengan lebih menarik, anda kena belajar satu perisian, iaitu Photoshop Jadi belajar Photoshop. Nanti dari situ anda akan search di YouTube macam mana nak guna Photoshop, macam mana nak buat mini site dan pelbagai lagi lah. Okey, jadi itu semua sebenarnya mengambil masa sikit lah untuk kita belajar. Jadi untuk permulaan ni, yang penting anda dapat belajar melakukan 5 insert tadi tu dan dapat upload file ke internet. Itu saya rasa sudah satu kejayaan lah. Bila dah step pertama tu dah berjaya, nanti untuk yang lain-lain tu pasti akan menyusul. Okey, sekian dari saya. Semoga anda semua maju jaya. Sekian, terima kasih.